Assalamualaikum. Hai Ustazah Ain sini. Semua sihat? Sebelum kita mulakan topik hari ini, Pure Set ingin tayangkan satu video pendek. Ia bukan sekadar tontonan biasa, tetapi kisah benar yang mengajak kita berfikir tentang pilihan hidup dan harapan untuk pulang. Tidak disedari ramai, jumlah kes HIV dalam kalangan lelaki muda meningkat. Ini Amir. Baru masuk politeknik, penuh semangat dan cita-cita. Tapi dia salah pilih kawan. Demi diterima dalam kumpulan, Amir mula mengabaikan pelajaran. Bro, jom keluar malam ni. Kawan-kawan semua ada dekat klub. Lama kita tak lepak. Hingga terjebak ke lembah hitam. Hedonisme menjadi gaya hidupnya. Satu keputusan yang salah mengubah seluruh hidupnya. Bro, hidup ni sekali je. Enjoy dulu. Ya, sekali je. HIV bukan sahaja penyakit tubuh, tapi menyesatkan jiwa. Kenapa aku? Apa salah aku pada Tuhan? Amin. Gelap, sinar hadir. Amir mula mendekati Tuhan dan menemui ketenangan yang lama hilang. Amir bangkit semula. Dari dosa, dia belajar. Dari ujian, dia berubah. Setiap ujian itu bukan hukuman, tapi panggilan untuk kembali. Saya nak belajar semula, Ustaz. Jangan biar masa depan hancur kerana kesilapan sekarang. Hargai nilai agama, moral dan ilmu. Masyarakat Malaysia perlu kuat dari segi akhlak, bukan sekadar teknologi. Pulanglah kepada agama. Itulah kembali yang sebenar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika 'alan wa abu'u laka bidhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Setiap manusia pernah tersilap, tapi yang terbaik adalah yang kembali. A wrong turn doesn't mean the end. Turn back. Strongest to those who find their way back.